Sekarang kita dah sampai kedai makan. Tu kita ada hand drink. Kita ada hand drink. So, ni kedai makan tu. Carbonara di sana. Oh, dalam kereta. Boleh kakak? Nah, aku tak makan. Yang lain ni kan tak bersiap. Ayah ni style pun macam ni juga betul. Sedap yang kecil lah. Sama lah kan. Ready? Sangat lekat ni. Sangkaya. Belum ya? Makan ais banyak sangat. Ni makanan yang dah sampai. Nasi lemak paru. Ni mushroom soup. Roti plankton. Ni apa? Lontong paru. Itu nasi lemak kerang. So let's go makan. A few moments later. Dalam satu piring kau tahu. So now kita dah sampai dekat hotel. Macam kita buat room tour. Ibu, kad untuk bilik adik. So jom adik bawa korang. Kita buat room tour. Sekejap. Let's go. Where my love. So ni kita punya bilik. Masuk-masuk je. Ada ni lah tempat letak luggage semua. Ni dia punya coffee machine. Ni apa? Peti ais maybe. Kita tengok. Oh, love. Lepas tu Allah. Ada Morocco. Okay. Ni dia punya katil. Walaupun kita tidur seorang, ada dua. Boleh main lompat-lompat. Ni bilik dia. Ada TV. Kita tengok view dia. Love. City view. Okay. Jom kita tengok dia punya
toilet. Okay. Toilet dia memang love. Sangat love. Okay. Nampak tak? Ya. Memang love. Memang suka. Ni kat sini. Ni mandi memang. Mandi seorang-seorang okey lah. Okay. Okay. So Adib dengan ibu, dia connecting room. Okay. So ibu, buka pintu. So ni connecting room untuk bilik Adib dengan bilik ibu. So ni bilik ibu. Love. Okay. Ni sama je. Ada coffee machine. Toilet. Love. Okay. So ni Tubuh aku. Ada nama di sini tak? room dining. Okay. Kena sendang ni yang So ni ada. Dear Miss Christina, welcome home to iconic Marjorie Hotel Penang. Love. Okay. Dapatlah buah. Okay. Ni buah dia. Love. Ni buah favorite Chris, dragon fruit. Ni ibu punya buah favorite, anggur. Adib, apa saja pun boleh. Okay. So marilah kita siap-siap jap lagi nak pergi. Nak kena pergi cari baju batik. Sebab besok ada event. Kita rehat-rehatkan diri dulu, okay? Nampak tak yang bestnya dekat sini? Korang boleh order dia punya pillow menu tau. Nak memory foam pillow ke, feather pillow ke, buckwheat pillow ke, lavender pillow pun love. Chrysanthemum pillow. Nak tidur bau-bau teh bunga, tidur-tidur kan ada bau lavender. Memang love. Memang love, Adib suka. Nanti Adib akan order, okay? So, sekarang ni kita jalan-jalan dekat Kompa. Nak cari baju batik. Ya. Nak beli baju batik, nak makan, lapar. Baju kebaya nyonya. Kebaya nyonya. Jomlah kita tengok jumpa ke tidak. Okay. Kipas ni. Bu, boleh beli kat sini, Bu? So, jomlah kita cari. 24 hours later. Ni nampak ni baju dia. Tak Christina nak pakai cari yang warna apa. Tak nampak macam perempuan Melayu terakhir. So ni adik macam cantik baju batik ni. Saya besar sikit. Design. Ni kalau boleh tengok ni korset dia. Memang love. Ni cantik kalau baby pakai. Tengok ni. Memang love, nampak tak dia punya details. Memang love. Ni tahu yang hitam tu baby pakai cantik gila. Kalau aku perempuan dah pakai dah ni. Very perempuan Melayu terakhir. Pegang pula kipas. Kau ada? Cantik-cantik. Memang dah. Dia pakai Posing sini. Ini hitam kan cantik. Tapi I tak bawa ini hitam. Belilah cari. Beli je sini banyak kedai. Nak saya ada jual yang ada 2 in 1 lagi. Soal nampak lagi. Oh, love. Sana ke sana? Hitam kan dah. Sana. Posing sikit tengok. Cantik tak guys?
Makanan Memang baik beli kat sini beli. Ni sekali je kau pakai tau. Oh, rezeki. Tak payah ada pun. Sangat love. Gila. Pusing guys. Love. Okay. Satu set nanti. Ini kita semua apa? Jual. Nak bawa lagi pas besok. Sekarang ni baju adik dengan baju Kisina dah dapat. Sekarang nak pergi makan KFC. Sampai Penang nak pergi makan nasi kandak. Sekarang pergi makan KFC. Sebab ibu teringin nak makan KFC, okay? So kita makan KFC. KFC. Makan. A few moments later. So inilah kawasan pool dia. Sangat love. Okay. Wading pool. Sangat love. Pool dia cantik gila guys. Sekarang dia. Dan ni kalau kita orang mandi kejap lagi ni memang love. Sempat dik dah 8 Pool dia tutup pukul 9. So kita boleh pergi mandi besok. Memang love guys pool dia. Ada gazebo kat sini. We can put our barang here. Tengok, love. Aku berenang daripada hujung ke hujung guys. Tahu. Ni dari hujung sini berenang sampai hujung sana. Sambil tengok view Pulau Penang. Pulau Penang. Okay.